Semua solat yang kita tinggalkan wajib diganti. Macam mana kalau kita nak tahu solat yang kita qadakan tu dah cukup ke belum? Pertama sekali kita memang nak kena tahu kalau dah tinggal solat wajib ganti dan tak boleh mengelak. Kita kena mula dulu. Kita akan catat kita punya catatan untuk ganti solat. Dan yang paling penting kita nak semua tahu ganti solat ini tidak ada waktu haram pun. 24 jam bila-bila masa. Tak nak rasa terbeban Meme. Kita boleh ganti selepas solat 5 waktu. Lepas subuh kita ganti satu. Lepas zuhur kita ganti. Ataupun sebelum pun tak kisah, mana-mana pun. Sekiranya seseorang itu dalam proses menggantikan solat ataupun qada, tiba-tiba dia meninggal dan tak cukup, Allah dah maafkan dah sebab dah ada niat dia. Umpamalah kalau orang tu dah tinggalkan solat tu lama, dalam contohnya bertahun-tahun. Selagi boleh tu dia akan usahakan sampailah dia rasa cukup. Sebenarnya Allah akan berikan satu rasa yang dia rasa dah cukup untuk diganti. Kalau cukup berhenti, kalau masih lagi rasa tak cukup tu tambah aja. Kalau dah terlebih-lebih tu kira sedekah kita lah. Yang paling penting sebenarnya selagi hayat di kandung badan, kalau boleh usahakanlah solat tu jangan ditinggal. Sebab kita tertinggal sekali pun kita tahu kita kena ganti. Sama-sama kita beringat, sama-sama kita usahakan untuk kita menjadi orang yang sentiasa menjaga solat kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk sesiapa yang melihat perkongsian Ustazah, yang melihat video ini, jangan lupa like, share dan follow Telekong Hikmah Brand.